Okey, kita nak balik dah. Ada dekat ferry. Nak balik dah. Kena lalu custom. Cek barang. Yeah. Hari ni kita dapat penat je. Trip kali ni. Sunday. Dalam ni pemeriksaan custom. Tengok siapa kena hari ni. Siapa kena cek hari ni. Banyak barang ni. Tak nampak hari ni. Belanja banyak, belanja. Okay, aku on the way nak masuk Pangko. Nak hunting dekat sana. Aku dah sampai dekat tepi laut. Tapi ramai orang hari ni. Ada dalam 5-6 orang MD hari ni. Kita tengok hasil apa yang ada hari ni. Nanti aku akan sharekan di hujung video lah. Okay, let's go. Guys, gua tengah lepak jap dekat batang pokok ni. Tak larat babe. Dari hujung sana sampai hujung sana. Hari ni tak ada barang. Hari ni tak ada barang, cumanya ada cincin kaki India kahwin. Ada 2 bentuk aku dapat lah. Lepas tu ada lagi shilling dalam 2-3 kereta je. Aluminium punya sampah banyak kat bawah. Rehat jap. Dia orang masih still jalan lagi lah. Dia orang masih still berjalan lagi. Gua dah tak larat dah. Rehat tak. Gua rehat jap lah kat batang pokok lah. Okey, nanti aku akan share benda yang aku dapat hari ni lah. Keadaan pun macam nak hujan ni. Macam nak hujan tapi ada bunyi guru-guru. Ada kilat lah, angin pun kuat. Okey, nanti aku akan share benda aku dapat hari ni. Good morning. Okey, hari ni nak sambung balik pencarian harta karun kita hari ni. Tapi hari ni nak pergi ke tempat lain lah. Semalam tak ada hasil apa-apa. Cumanya ada dapat duit shilling 2. Lepas tu besi-besi sampah buruk lah. Okay, hari ni kita nak pergi ke tempat lain pula. Okey, let's go. Oh, jadi tak jadi? Jadi tu. Oh, dia dapat satu malam. Ini abang bawa punya loket lah. Loket. Terbaik. Loket ikan koi. Ikan koi rena-rena. Ikan koi rena-rena. Orang tengah makan dekat tepi Teluk Nipah lah. Dengan Najib abang Bob dan Cik Nata. Okey, jadi kita turun ke Bampeh. Okey, kita dah sampai dekat tepi pantai. Mereka tengah setting mesin masing-masing. Kita pun nak setting mesin kita lah. Pakai mesin Equinox 600 dengan scoop handmade yang paling buruk sekali. Kisah si pengkali lubang. Okey, aku dah separuh hari dah hunting lah. Dalam 2 jam lah. Tapi hasil tak ada. Cumanya ada shilling dan kerongsang tudung sahaja. Emas belum ditemui lagi. Tu mesin aku hari ni start cuti awal Muharram. Tapi orang masih belum ramai lagi masuk Pangko. Mungkin hari Jumaat akan ramai orang lah. Kita akan teruskan perjalanan kita lagi.
Okey, ni hasil-hasil kita. Di dalam ni ayak lu bawang pasir. Bawang pasir. Bawang pasir. Okey, ni siling-siling yang kita dapat hari ni. Ada kot dalam RM5. Dan 3 bentuk kerongsang yang tak berguna. Okey, kita nak balik dah. Ada dekat ferry. Nak balik dah. Kena lalu custom. Cek barang. Yeah. Hari ni kita dapat penat je. Trip kali ni. Sunday. Dalam ni pemeriksaan custom. Tengok siapa kena hari ni. Siapa kena cek hari ni. Banyak barang ni. Tak nampak ni. Oi, belanja banyak, belanja. Okey, boleh masuk dah.